Hello everyone, so hari ni kita nak buat breakfast pancake healthy untuk kanak-kanak 3 hingga 4 tahun. Ini antara bahan yang kami gunakan. Okay, first kita masukkan 2 cawan tempoyak sendiri. Yang ini saya gunakan high protein. 1 sudu kecil garam dan 1 sudu kecil butter ataupun plantar. Tambahkan khasiat lagi, kita masukkan 1 cawan susu full cream, memang sesuai sangat untuk kanak-kanak. Lepas tu korang masukkan 1 cawan air. Okey, lepas tu korang kacau sehingga betul-betul larut dan sebati. Selepas sebati tu korang dah mula start untuk membuat pancake. Kami membuat pancake ni kami guna secara natural sahaja. Warna pun saya gunakan daripada extract syrup. Okay, lepas tu korang goreng pancake ni sekejap sahaja, dalam 2 hingga 3 minit dah siap. Untuk menarik perhatian kanak-kanak, kami menggunakan buah-buahan secara alami. First, yang utama kami gunakan adalah buah oren, buah apple dan buah pisang. Memang sesuai sangat untuk kanak-kanak yang ada masalah sembelit. Lepas tu, buah apple ni memang sesuai sangat untuk kanak-kanak yang ada mengalami penyakit eczema. Okay, tujuan grup kami mempelbagaikan jenis warna, sebagai contoh pancake warna merah sebagai bunga ros dan buah oren dan buah apple sebagai angsa. Hal ini supaya dapat menarik minat kanak-kanak untuk makan. Yalah, kalau waktu pagi memang kanak-kanak sukar untuk makan. Hal ini disebabkan juga kanak-kanak kekurangan nutrisi dalam badan dan sebagainya. Okey, seterusnya untuk mempelawaskan pembuangan kanak-kanak juga memang harus ambil peduli. Sebagai contoh, kami menggunakan buah pisang. Buah pisang ni sangat penting dan kaya nutrisi kepada kanak-kanak, lagi-lagi kanak-kanak yang selalu sembelit. Okey, selepas kami potong semua buah dan hias dengan pelbagai jenis buah, masanya untuk kami membuat pancake. Okey, tema pancake kami juga merealisasikan daripada fauna, iaitu panda. Okey, the last kita mula menyusun dalam bento. Okay guys, bento healthy untuk kanak-kanak 3 hingga 4 tahun is done. Okay guys, akhir kalam daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan kedua. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Maiden Nut. Tanpa Maiden, kami tak mampu buat segalanya. Terima kasih.